tempat kedua yang paling suci di sisi orang Yahudi selepas Baitul Maqdis, selepas bumi Israel adalah bumi Iran. Pasal apa? Disitulah banyaknya makam Nabi-Nabi yang terdahulu. Bukan makam Rasul, makam Nabi. Nabi kan ada 124,000 orang. Nabi Hajaiyah ada di situ. Nabi Hezekiel ada di situ. Nabi Daniel dikatakan ada di situ. Itu adalah bumi suci kedua selepas Israel. Dan hari ini kalau orang-orang Iran Syiah mengatakan Amerika itu musuh dia, Israel itu musuh dia, dan mereka klaim, mereka dakwa bahawa mereka ada peluru-peluru berpandu yang bertaraf grade A, bertaraf antarabangsa. Saya nak tanya, antara Iran dengan Israel jauh ke dekat? Tak jauh mana pun. Tapi berapa biji dah peluru berpandu Iran dah jatuh atas bumi Israel? Berapa biji dah anda dengar? Oh, Iran hantar 2 biji peluru berpandu bumi Israel. Pernah dengar tak? Tak hantar pun. Patut anda lama tolong negara-negara yang se-Islam dengan kita ni. Hak kawasan Syria orang duk serang, Lebanon orang duk serang, Yaman orang duk serang, hantarlah hang peluru berpandu hebat-hebat. Sebiji pun tak pernah. Sebab dalam sejarah tak pernah berlaku orang-orang Syiah bertempur melawan tentera-tentera kafir. Tetapi hakikatnya orang Syiah banyak bertempur dengan tentera-tentera Islam sendiri.